Bukan main payah nak cek kedai orang Melayu kat sini. Ni dekat Kemayan Square, Seremban ni ha. Pusing dekat area Kemayan Square ni, payah cek kedai Melayu. Tapi aku dah jumpa satu kedai tau ni ha. Ni paling last sekali kat belakang ni. Arisa Kitchen. Ada ayam penyet, ada bawal. Kono lah dengan selera. Tapi ramai orang tak tahu. Okay geng, kedai ni baru buka. Jadi orang ramai tak tahulah. Dia pagi-pagi dia ada ni apa, roti canai. Lepas tu lauk pauk lebih kurang dalam 20 jenis lah ada kat sini. Yang ni kau tengok, lauk kotam ada. Pari ha. Nala reka ni. Ada udang. Ada potai sekali ha. Set bawal Berapa ringgit bang? Okay, harga dia RM13 bang. RM13. Punya kicap dengan juga sambal belacan dia ni. Kena kari. Kari dia pekat garing kat luar. Lembut kat dalam bang. Mbak. Bismillah. Nak pedas sikit ni dia. Sambal belacan. Set ayam penyet dia. Sambal dia ni ha. Ni kena letak kat ayam penyet. Ni. Roti canai dia pada pukul 7 pagi sampai pukul 12 macam tu lah. Dal dia menarik nampak. Mamak punya dal. Bismillah. Teh ais tarik dia RM2 tau. Pada orang Seremban ni yang rasa nak buat catering apa semua tu, boleh contact nombor yang ada ni ha. Ni nombor dia. Arisa Kitchen and Catering. Okay, kalau kau daripada Pamol tu, paling last sekali tau. Masuk sini, kau dari kat sini ha. Dia betul-betul dekat Hon Leong Insurance tu. Ni deh, Arisa Kitchen.